Lelaki yang tukar pampers bayi dia dikatakan sebagai songsang. Yes, ini yang dikatakan oleh influencer yang terkenal tu. Gender role sekarang ni hangat dikatakan lah dekat mana-mana social media pun. Dekat luar negara ke ataupun dalam Malaysia. Tetapi, korang tahu tak salah satu fakta yang sangat menarik? Iaitu, wanita hidup lagi lama secara purata daripada lelaki. Bayangkan, wanita boleh hidup lagi lama dan manusia-manusia yang hidup paling lama di dunia pada sejarah zaman moden dengan rekod yang betul adalah wanita. Yes, wanita guys. Wanita yang hidup paling lama ni berusia sehingga ke 122 tahun. Manakala lelaki yang hidup paling lama berusia 116 tahun. Top 10 wanita yang hidup lagi lama hidup daripada lelaki pertama yang hidup paling lama dalam sejarah moden ini. Jom kita tengok siapakah wanita yang hidup paling lama di dalam sejarah moden. Di tempat yang ketiga adalah Sarah Knaus yang berasal daripada Amerika Syarikat. Dia ni hidup selama 119 tahun 97 hari guys, dan lahir pada tahun 1880 dan meninggal dunia pada tahun 1999. Di tempat yang kedua adalah Kane Tanaka yang berasal daripada Jepun. Kane Tanaka ni pula hidup 119 tahun dan 107 hari. Lahir pada tahun 1903 dan meninggal pada tahun 2022. Di tempat yang pertama adalah Jean Calment. Jean Calment ini berasal daripada Perancis dan dia ni telah pun hidup selama 122 tahun. Dia ni lahir pada tahun 1875 dan meninggal dunia pada tahun 1997. Korang rasa kenapa perempuan hidup lagi lama daripada lelaki? Komen dekat bawah dan jangan lupa follow saya Oktoman Fazil untuk video-video yang lagi menarik.